Hai, Assalamualaikum semua. Kalau saya beritahu anda ada satu buku yang sudah berusia beribu tahun tapi masih dipakai oleh CEO, tentera, ahli politik, businessman, malahan atlet sukan dunia untuk menang tanpa perlu berlawan, adakah anda percaya? Buku ini ajar tentang bagaimana nak elakkan kerugian, baca musuh, kuasai strategi dan gunakan minda bukan muscle, bukan otot untuk menang. Soalannya, kenapa buku ataupun prinsip lama ini, kuno ini, masih relevan sampai hari ini? Dalam video ini, saya akan bongkarkan ringkasan buku, The Book Summary untuk The Art of War, Sun Tzu. Terbalik. The Art of War, Sun Tzu. Dengan cara yang paling mudah, paling praktikal dan boleh terus pakai untuk politik, untuk kerjaya, untuk bisnes, untuk kehidupan harian atau apa sahaja cabaran yang anda sedang hadapi. Dan yang paling menarik, Sun Tzu kata, kemenangan sebenar bukan bila kita menumbangkan musuh, tapi bila kita tak perlu berlawan langsung. Cara dia, anda akan tahu sebentar lagi. So, pastikan tengok video ini sampai habis sebab pada akhir video saya akan kongsikan 3 strategi yang pemimpin besar dunia pakai yang mereka masih gunakan sampai hari ini. Jadi stay dan tengok sampai habis. The Art of War bukan buku tentang peperangan semata-mata. Ini buku tentang strategi manusia, bagaimana nak berfikir, bagaimana nak buat keputusan dan bagaimana nak menang. Dengan paling sikit, paling minimum kerugian. Sun Tzu percaya pemimpin yang hebat menang sebelum perang bermula. Dahsyat kan? Prinsip yang paling terkenal dalam buku ini, dia kata kenali diri, kenali musuh. 100 kali perang, 100 kali kita menang. Ini bermaksud, sebelum kita bertindak, kita kena tahu 2 perkara asas. Pertama, kekuatan dan juga kelemahan diri kita. Yang kedua, kekuatan dan kelemahan pihak lawan. Jadi kalau dalam bisnes, kenal pasaran dan kenal pesaing. Nombor 2, dalam kerjaya, kenal skill sendiri dan juga skill yang perlu ditambah. Dalam hidup, kenal emosi dan juga kelemahan diri. Ramai kalah bukan sebab lemah tapi tak kenal diri. Sun Tzu kata apa? Sun Tzu kata kemenangan paling hebat adalah apabila anda menang tanpa perlu berlawan. Maksudnya hari ini macam mana kita nak relatekan menang perbincangan dengan fakta bukan emosi. Mendapat kepercayaan pelanggan tanpa perlu hard selling. Menang hati orang tanpa memaksa. Mengatasi konflik sebelum dia meletup. Sebelum dia meletus. Kadang-kadang, strategi paling bijak adalah mengelak daripada berperang sama sekali. Tak perlu masuk perang langsung. Itu kadang-kadang lebih bijak. Sun Tzu berkata, kita kena bentuk strategi sama seperti air. Sentiasa adapt. Air itu ikut bekas. Begitu juga dengan strategi kita. Ubah ikut situasi. So, bagaimana kita nak apply kat benda ni? Dunia kerja sering berubah. Teknologi berubah. Trend bisnes berubah. Manusia pun berubah. Yang menang bukan yang paling kuat, tapi orang yang paling cepat menyesuaikan diri. Sun Tzu ajar, jangan serang tempat musuh kuat. Salah lah kan? So Sun Tzu kata, serang tempat dia tak bersedia. Dalam hidup, jangan bersaing dengan orang yang sudah jadi juara, yang dah monopoli, yang jadi dah champion. Cari niche kita sendiri. Fokus kelebihan diri sendiri. Strategi terbaik bukan berlawan dengan kekuatan orang lain. Kalah lah kan? Tapi gunakan kekuatan sendiri untuk lawan. Bab terakhir, The Art of War, ialah tentang perisikan. Risikan. Kenapa? Sebab maklumat menentukan hidup dan mati. Dalam perang. So, dalam dunia hari ini, nak relate perisikan tu macam mana? Data yang kita ada itu adalah risikan. Kajian pasaran adalah juga perisikan. Pemerhatian musuh juga adalah perisikan. Tahu siapa kawan kita, siapa kawan, siapa lawan juga perisikan. Keputusan yang tepat hanya datang dari maklumat yang tepat. So, apa yang kita belajar? 3 perkara. Pertama, menang dengan minda, bukan muscle, bukan otot. Perang sebenar bermula dalam fikiran. Nombor 2, jangan bertempur di medan yang merugikan. Kalau peluang menang rendah, Sun Tzu kata berundur, rancang semula. Dan yang ketiga, pastikan moral dan emosi stabil sebelum buat keputusan. Tentera dengan moral yang rendah akan kalah sebelum bertempur. Begitu juga dengan manusia hari ini. Jadi dari perkongsian ini, The Art of War,
bukan buku perang. Ia buku tentang cara hidup, cara berfikir, cara bertindak, cara menang, cara nak rancang strategi tanpa perlu membazirkan tenaga. Harap perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share dan turn on the notification button. Sekian, Akademi Dr. Aizul Amar, pembelajaran sepanjang hayat.